Guys, jangan terkejut. Mungkin kurma yang kita makan masa berbuka ataupun masa sahur penuh dengan habuk, ada sisa racun serangga ataupun bakteria. Ramai yang tak tahu, tak perasan pun benda ni. Kurma yang kita beli sebenarnya boleh jadi kotor ataupun tercemar. Kita ni pula dengar ajak azan, terus ambil kurma tu daripada kotak dia, terus masuk mulut untuk berbuka. Kurma ni, dia tak tumbuh kat Malaysia. Mostly kurma ni kita import daripada negara Timur Tengah macam negara Iran, Palestin ataupun Arab Saudi. Jadi dalam proses import tu, kita tak tahu mungkin kurma tu tercemar ataupun kotor dalam keadaan kurma ni tak dibungkus ataupun disil dengan baik. Jarang kan kita nampak ataupun kita beli kurma yang memang dah dalam bungkusan kedap udara. Biasanya dalam bungkusan, dalam kotak, dalam bungkusan biasa je. Ada kajian menunjukkan memang setengah kurma ni mengandungi kulat, ada bakteria E. coli dan juga ada sisa-sisa racun serangga yang tak bersih. Yang mana kalau kita makan, dia akan boleh menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan dan bahan-bahan kita. Setengah kurma juga ada yang bukan tuaian terbaru, tapi tuaian yang tahun lepas. Tahun-tahun lepas yang jualannya tak habis tu dijual semula. Yang mana kurma ni mungkin ada tersimpan telur serangga yang halus yang kita tak nampak, yang boleh membahayakan kita punya kesihatan kalau kita makan. Jadi boleh ke nak makan kurma ni? Jawapannya boleh. Cuma lepas ni wajib basuh dulu kurma tu sebelum makan, macam kita basuh buah-buahan tempatan yang lain. Caranya senang je. Ambil segenggam ataupun portion yang kita nak makan tu, dan kita rendam 30 saat ke 1 minit. Dan selepas tu keringkan dan boleh makan. Jadi kalau korang rasa bermanfaat, boleh share kawan-kawan yang tak tahu pasal kurma ni kena basuh, supaya diorang sempat basuh sebelum berbuka.